Ni apa hal dia rapat bona pula. Lori ni cucuk si Beza ni. Ada tak puas hati ke abang lori oi? Nyalah macam tu mana. Settle cara anak jantan lah, berhenti topi. Berdendam mana nampak tu. Oh yai, laju kau. Dah lah bawa double. Siap bawa beg lala move play tu ha. Tak boleh ni dah. Tapi laju tu dia bawa tu. Dipotong balik. Dasar buruk siku tu. Dia dah bagi kita potong, dipotong balik. Alamak, mengejut lah kau masuk. Bangal lepat. Oi, janganlah macam tu. Nasib baik saya tak bawa super bike. Kalau bawa super bike jadi Superman dan tadi melompat. Kau bang ke depan nak ngelakkan kau ke sana. Tapi itulah kan, kalau netizen yang bangang abadi tu, kompom-kompom lah dia akan kau bang. Kau duduklah lorong motor. Dah ada lorong motor, kau gata nak pergi duduk lorong tengah tu apa? Ayah kau ni highway apa ada lorong motor, tak ada lorong motor. Tapi besok macam tu lah. Bila tak tahu, buat-buat tahu. Bila dah buat-buat tahu, orang jadi tahu yang kau sebenarnya tak tahu. Kan elok kalau kau dah tak tahu, buat yang macam kau tak tahu. Jangan kau gomar mana buat-buat tahu. Tak adalah orang tahu yang kau betul-betul tak tahu. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?